Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Aisyah Mina binti Saini, wartawan cilik anda dari Mermaid TV PSS, melaporkan secara langsung dari majlis pelancaran simbolik pemakaian jalur gemilang. Majlis ini diadakan dengan penuh semangat patriotik sebagai tanda cinta akan negara dan menyahut seruan kerajaan. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku, lagu Selamat Sultan serta bacaan Iqra, diikuti dengan ucapan guru besar. Seterusnya, ucapan perasmian oleh Encik Nazri bin Abdul Aziz, penolong PPD bahagian pembangunan bakat selaku pegawai perhubungan sekolah. Bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita mestilah menghormati dan menyayangi tanah air ini dengan sepenuh hati. Akhir kata, semoga pemantaian rencana jalan gemilang ini menjadi pemangkin kepada pembentukan sasih yang cemerlang, berteraskan nilai karamah Islamiah dan memupuk identiti sebagai rakyat Malaysia yang madani, berilmu dan berbudaya tinggi. Rencana yang kita pakai di sebelah kanan baju bukan sekadar simbol, tetapi lambang semangat patriotik, berpaduan dan jati diri rakyat Malaysia. Majlis diteruskan lagi dengan jimik perasmian majlis dan pelancaran simbolik pemakaian jalur gemilang. Bin Ahmad Faris dari Pura Artikel. Pesan terpilih yang kedua, Adik Ainul Bashirah Husna. Dipersilakan Adik Nik Muhammad Faiz bin Hasma Menakal. Sekian sahaja laporan saya pada hari ini. Saya Nur Aisyah Mina binti Saini untuk Mermaid TV PSS, membawa berita dari sekolah untuk semua. Sekian, terima kasih.